Hai semua, Assalamualaikum. Okey, pada video kali ni saya nak buat tutorial ataupun tunjuk ajar cara-cara untuk tukar filter pada mesin ni lah, mesin penapis air ni. Ni nama dia tak ada, bukan ni lah, dia Korea gini dia tulis. Jadi kita beli, kita kena servis sendiri lah. Jadi mesin penapis air ni dah tak keluar air dia, filter dia sumbat. Jadi kita kena tukar filter sendiri. Jadi mula-mula sekali, nombor satu kita tutup dah power ni, tutup plug ni, tutup. Lepas tu sumber air pun kita tutup, pilih air tu, tutup. Jadi air dengan elektrik kita dah tutup. Jadi selamat lah itu. Jadi kita tengoklah filter dia, filter apa dia pakai kan, macam ni. Ni sediment. Lepas tu ada 4 ni lah, sediment, karbon, silver karbon, post karbon. Okey, 4. Jadi kita pergi belilah 4. Pulang lah nak beli kat mana-mana. 4 kita beli baru punya. Ini elbow ni kita boleh minta je kalau pandai sembang ataupun pandai kecek ya, dapat cuma je, free je. Tapi tengok pada seller lah, kalau kadang-kadang dia tak bagi. Sebab harga ni boleh jual RM1 juga ke RM2. Tapi saya sebab minta je dah boleh dapat tu, okey dia bagi. Okey ya, jadi peralatan yang perlu disediakan ni lah, cutter ataupun gunting ataupun pisau ataupun apa-apa yang boleh memotong lah. Tapi potong tu biar straight lah, jangan sengit. Sebab nanti nak masuk pada konektor tu dia tak boleh sengit. Ini itu macam tempat buka apa nama tu, konektor ni lah, elbow ni kan, dia punya ni. Dia punya ni dia kena tekan baru boleh tarik dan masuk. Jadi kalau tak tekan dia tak boleh keluar pembuka ni. Kalau tak ada pun tak apa, pakai tangan pun boleh. Tapi kalau ada lagi laju lah. Jadi ni disediakan, jadi saya pakai je lah. Okey, dengan ni lah pipe hose ni, saiz berapa kena ambil sampel lah. Ambil sampel, pergi ke hardware ke kedai jual apa barang water dispenser ni, water cooler ni, tanya dia saiz lah. Ambil sampel tu bawa kedai, belilah saiz dia. Ni untuk spare je lah. Kalau pakai lama pun boleh, tapi eloknya tukar yang baru. Lepas tu standby baldi, sebab kita nak kena buat flushing lah. So untuk filter sediment kita tak payah buat flushing. Tapi yang 3 ni kita kena buat flushing. Kita kena buang dia punya karbon hitam tu dalam lebih kurang 5 minit ke. Kita kena buang air sampai penuh, sampai level, sampai kita tengok jenis dalam air ni, dalam baldi ni, barulah kita boleh pakai dengan normal. Tapi 3 ni kita kena buang dulu, buang dia punya keladak tu, asal itu. Okey, jadi kita mulakanlah kerja-kerja penggantian filter ini. Okey, kita nak buat start kerja flushing lah, ataupun buang yang depan ni. Okey, jadi kita masuk ke konektor ni pada yang betul lah. Macam ni dia in, kita tulis in tu, sini out lah, ini out. Okey, out, kita bubuh kat dalam baldin lah, atau timba ni sini. Okey, saya nak start buka air, buka. Jadi kita tunggulah flushing air ni keluar. Kita kena buat flushing. Kalau tak buat flushing kotor kita punya tangki hitam. Okey, tu dia keluar. Macam tu lah. Okey, sekarang ni kita tunggu sampai air ni jernih. Tunggulah sampai 5 minit ke 10 minit ya. Kita buang dulu di flushing keladak. Jadi kita kena ulang lah dalam 3 filter ni, pre karbon, silver karbon tu dengan satu lagi tu, ini post karbon.
Okey, ni yang ketiga lah. Post karbon. Flushing ni keluar, buang dia punya. Lepas tu karbon flushing sikit dalam 5 minit, buang dia punya hitam tu. Okey, kalau dah siap tiga-tiga ni, kita dah flushing semua, kita susun lah macam ni. Susun sedimen, karbon, silver karbon, lepas tu post karbon, lepas tu kita masuk dalam mesin ni. Okey, kita sambung lagi lepas ni. Okey guys, kita dah siap flushing, dah pasang kat dalam mesin ni. Kita letak dia baik-baik lah dalam ni. Okey, sekarang ni kita masukkan pipe incoming ni kat dalam in dan nak pergi ke tangki, kita pergi ambil yang up ujung sekali, jadi dia bersambung lah. Okey, jadi masuk keluar, masuk keluar, masuk keluar, masuk keluar, naik dalam tangki. Macam itulah. Sekarang ni kita on air ataupun buka pipe air dan on plug power supply. Betul, kita tunggu dalam 15 minit ke setengah jam bagi tangki dalam ni penuh. Lepas kita boleh test lah air panas dengan air sejuk pula. Ok guys, lepas dah sambung semua pipe semua, kita check kalau ada bocor ke, check ada titisan air ke. Kalau tak ada, jadi kita on lah, on plug. Jadi kita tunggu dalam 15 minit ke 20 minit bagi air sejuk. Yang ni penapis ni kita cuci lah, cuci pakai tangan je dengan kain-kain je, seramik ni. Ok, kita dah tunggu air sejuk, air panas. Jadi kita boleh test lah, test kalau air tu sejuk atau air tu panas. Okay, kalau dah boleh keluar cantik, clear, bersih, air sejuk ada, air panas ada, jadi selesai lah sudah. Jadi setakat ini je lah video untuk kali ini. Kita jumpa lagi pada video akan datang. Okay, terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum.